negara kita lebih bagus berbanding dengan negara lain. Memang lebih bagus. Saya tengok secara luaran je, pada saya rasuah ni still berleluasa, tapi taklah seteruk negara lain. Rasuah di negara kita setakat ni boleh dibendung lagi. Apa yang saya rasa ialah rasuah memang berleluasa. Sekarang ni tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa tidak cukup untuk menangani rasuah. So far, it's still okay. Saya terus nak beri yang ketiga, Datuk. Dia kata tak tegas, tak cukup untuk menangani menyebabkan masalah rasuah ni berleluasa. Ini tamparan juga pada Datuk. Mungkin Datuk nak jawab, nak respon pada persoalan tu. Iyalah, kalau katakan kita pun tak boleh nak jadi 100% perfect lah. Yeah. Kalau saya rasa SPRM dah 100% perfect lah. Kalau dia tujukan pihak penguatkuasa tu, saya percaya dituju pada saya lah. Pada SPRM lah kan, dituju pada SPRM. Saya melihat begini, saya memang kalau saya compare dengan Hong Kong balik, saya based on survey balik, saya based on survey di Hong Kong. Apabila saya tengok di Hong Kong juga, dia tidak boleh 100% kata Hong Kong tu corruption dia habis, tidak juga. Dan tidak juga kata 100% masyarakat Hong Kong menyokong ICAC. Dia masih ada satu space lebih kurang dalam 6% yang masyarakat Hong Kong ni, tapi 94% atau 92 lebih 94% lah saya tengok yang memang mereka menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh ICAC Hong Kong dalam membantu dalam agenda penjagaan rasuah mereka. Kalau kita compare kita lah dalam ya, kalau kita compare kita tadi, kalau kita ikut statistik kita, memang dia tengok betul lah. Saya pun pergi balik, saya lihat balik dengan kos yang saya ada, dengan bajet yang saya ada. Hong Kong meletakkan bajet pencegahan rasuah mereka sebanyak Hong Kong saya rasa 66 ataupun 67 juta. Hong Kong. RM? Tak, Hong Kong dollar. Kalau compare duit kita mungkin dalam 30 lebih tak? 30 lebih duit. Tapi saya aja ada peruntukan sebanyak 1.5 juta setahun. Jadi mungkin ada yang tidak sampailah juga kepada ketidakberkesanan kempen saya tu. Tak sampai. Tapi kita kena ingat juga from the survey, 83% mengatakan, survey yang sama kita buat satu Malaysia, 83% mengatakan bahawa masyarakat di Malaysia ni dalam ni mereka dah tahu. Tahu tu rasuah, tahu itu SPRM, tahu rasuah itu salah, mereka tahu. Ini survey. Kalau kita tolak balik kepada berapa peratus tadi, memang ada lebih kurang dalam, kalau 83, ada dalam 27% yang memang belum sampai lah. Jadi ini yang saya telah akan mempergiatkan, akan memperlipatkan ganda hasil usaha saya, bagi saya nak dapat lebih kurang, mungkin tak sama dengan Hong Kong pada tahun hadapan, saya dapat meningkatkanlah sikit lah usaha pencegahan rasuah. Itu saya memang mengakui lah, mungkin tak semua sampai lah. Baik, sebelum saya pergi kepada Cik Kahar, mungkin Datuk kita boleh nak teruskan kesinambungan kepada apa yang dikatakan oleh yang kita interview tadi tentang Datuk rasa mengapa program-program pendidikan ini menjadi keutamaan kepada pendidikan masyarakat berbanding dengan mempromosikan SPRM itu yang lazimnya kita lihat di kaca TV ataupun di media masa. Okey, sebenarnya SPRM ni kita ada panel dalamnya kita ada panel. Sedia maklum bahawa panel ini yang diperuntukkan di bawah undang-undang kita. Jadi kita ada lembaga penasihat pencegahan rasuah, kita ada jawatankuasa khas mengenai rasuah yang berperanan di parlimen, dan kita juga ada jawatankuasa aduan, di mana jawatankuasa aduan ini fokus kepada orang tak puas hati tentang SPRM, tentang pegawai-pegawai SPRM, mereka boleh melapor kepada jawatankuasa aduan. Kita ada juga panel penilai operasi, tak puas hati tentang operasi sesatan pendakwaan, mereka boleh juga dipantau oleh panel ini. Dan satu lagi yang kelima, kita juga ada SPRM juga ada panel perunding dan pencegahan rasuah. So saya ni bertindak, apa pun program yang pelaksanaan yang kita nak buat di dalam SPRM,
mesti melalui panel perunding dan pencegah rasuah. So kalau panel kata no, we have to start on the pendidikan now. Ya. Maknanya next year saya kena ubah hala saya tadi, kurangkan promosi saya kepada pendidikan. Ya. Because saya kena ikut juga. Because mereka ini adalah mewakili rakyat. 42 orang mereka ini adalah wakil kepada rakyat. Jadi mereka ini adalah satu badan bebas yang memantau SPRM. SPRM bukan dipantau oleh jabatan-jabatan mana, tidak. Tapi kita memang purely bebas. Jadi kebebasan kita ini dipantau oleh yang ni lah, panel. Macam saya tak boleh buat suka hati saya je. Oh, Samsia, you nak buat program ini, you buat. No, saya tidak boleh. Saya nak buat, saya kena pergi balik kepada lembaga ini atau kepada panel ni. Setiap bulan kita bermesyuarat. Panel kata no, you have to drop this, saya kena drop. Jadi kalau dia kata dalam panel ni pula dia ada pula satu jawatankuasa kecil, berkesan tak berkesan yang saya buat tu. Kalau saya tak berkesan, mereka bantai juga saya. Akan dipersoalkan balik. Jadi di sini saya akan membuat setiap bulan juga presentation kepada mereka. Yang ini you kena buat. You esok tahun depan, tahun ni you dah buat yang ni cukup. Tahun depan kita kena fokus kepada pendidikan. So saya kena pendidikan. Tahun depan kita masuk belia, maka saya akan ubah balik kita kepada belia. Because kita kena dengar jugalah nasihat daripada panel ini. Baik, kita ada seminit lagi, Cik Kah. Mungkin dari segi sini dapat kita, selepas sejam kita berbual dan berbicara ni, mungkin ada perancangan belia dan juga SPRM selepas ini untuk sama-sama gembling tenaga mengadakan program bagi kita mendekatkan diri kita dengan belia yang kita lihat bahawa wabak rasuah ni semakin serius kalau kita pandang. Sebelum kita berakhir ni, saya ucapkan terima kasih lah kepada Cik Dahlan dengan Nama atas jemputan ni lah. Apa yang saya lihat tadi, data dan statistik yang dikeluarkan oleh SPRM yang Datuk tadi bentangkan, jadi saya rasa itu saya pun cukup agak kagum lah. Kerana saya saya pun dengan program pengajian MBA saya pun, kita memang banyak buat research paper pun. Jadi bila kita nak buat, nak mengulas sesuatu perkara tu untuk kita nak bentang kepada profesor pun, kita perlukan data statistik ni, maklumat ni, dan lepas tu kita kena mengupas dan mengulas dan kita kena bentangkan. Dan di situ nanti akan ada Q&A dan sebagainya. Jadi saya lihat benda tu the best practices sama juga. Mungkin lepas ni kan boleh dapat lebih maklumat tu, lebih saya rasa maklumat tu lebih terperinci. Dan di situ kita boleh tahulah dekat mana kelemahan-kelemahan belia, yang apa kes-kes yang common ataupun yang berprofil tinggi. Dan saya rasa benda tu memang saya rasa amat baik sekali lah kalau perlu bersama, kerana data tu semua saya rasa tadi pun, kalau saya dapat awal tadi tu, saya rasa saya boleh mengulas dalam secara lebih terperinci. Kita buat dalam konteks lah. Part 2 lepas you dah dapat malam ni. Baik, terima kasih banyak kepada yang berbagai, Datuk. Mungkin itu saja masa yang kita ada. InsyaAllah dari masa ke semasa kita akan terus berbicara tentang wabak rasuah ni yang pastinya kita sayangkan negara kita sayangkan golongan belia kita, dan kalau kita sayangkan mereka ini, kita harus cari jalan penyelesaian. Dan ini bermakna bukan kita harus sandarkan seluruh harapan ini kepada SPRM semata-mata umpamanya, kerana kita sebagai badan NGO masyarakat Malaysia seharusnya sama-sama menjayakan kempen memerangi rasuahnya. Jadi itu saja. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Cik Kah. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jumpa lagi. Bye.